Hormatnya mempersilakan yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Abdul Aziz Nikmat untuk menyampaikan ucapan. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah berfirman, wahai manusia, kita sebut wahai orang, wahai manusia, tanpa mengira bangsa dan masa, kamu mesti gerun pada aku sebagai Rabb, sebagai menjaga dan memantau kamu. Kerana aku buat kamu daripada seorang manusia, pada Adam AS. Daripada Adam lahirnya Hawa. Daripada percantuman dua lelaki perempuan ini lahirnya bermacam manusia di seluruh dunia. Rasulullah. Yang beliau sudah kongsi, ada yang berhormat, dia tak payah sebut lagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedatangan saya pada hari ini dan hak sendiri bagaimana mesra hidup. Dan saya nampak dia dah ada Ibrahim Masuk Akal Pesing ada boleh. Saya seperti dimaklum oleh sejarah, di antara orang yang sangat suka menyatukan bangsa-bangsa. Kerana ajaran agama Islam berasas pada ayat disebutkan semua manusia dia pada berasal pada orang seorang, Adam dan Hawa. Kelainan manusia di muka dunia ini kan masalah geografi, masalah kedudukan. Saya selalu sebut Melayu Kelantan dengan Melayu Kedah sama Melayu, tapi satu sebut air, satu sebut ayam. Itu baru Melayu sebut apa kata kalau Melayu di sini, Cina di sana, India di sana, Inggeris sana, makin lagi lainnya. Bukan berasal daripada banyak, seorang saja. Jadi oleh demikian, saya di antara orang yang menyokong kuat masuk bangsa nasional. Walaupun di antara PAS dengan UMNO begitu sekali jauh perbezaan dasar, tapi keinginan saya sebagai seorang Islam yang belajar Islam tahu-tahu untuk menyatukan masyarakat, kami masuk bangsa nasional dengan keadaan PAS Kelantan bertempat, tapi UMNO khianat pada PAS, tendang PAS. Sekarang baru nak pinang semula. Aku kenal kamu, ya. Lebih lagi bila UMNO sekarang rampas kuasa di Perak, cara Islam pun tidak, cara demokrasi pun tidak, cara nafsu, makin lagi rasa jejet dia masuk dekat dengan UMNO. Mudah-mudahan Pakatan Raya kita sudah bina sekarang, tidak akan ada perangai-perangai negatif yang telah dibawa dia. Tidak ada akan kena-kena dia telah dibawa dia. Tertinggal UMNO, tertinggal bahasa nasional, kita buat benda baru Pakatan Raya. Mudah-mudahan segala masalah yang timbul dalam masyarakat dapat senang. Islam adalah punya Allah, bukan punya PAS, bukan punya Nabi Muhammad, punya Allah. Allah buat manusia. Manusia bukan jadi sendiri. Tak ada benda di muka dunia yang jadi sendiri. Dicipta oleh Allah dengan penuh Al-Hakim Al-Khabir, dengan penuh hikmah dan pengalaman. Maka dia menyelesaikan masalah manusia melalui Islam.
Masalah ekonomi ada caranya, masalah sosial ada caranya, masalah ibadat ada caranya, masalah akidah ada caranya. Dan waktu saya diberi amanah untuk jaga Kelantan, saya sebut segala rakyat Kelantan, Melayu, Cina, India, rakyat saya. Saya bertanggung jawab dulu sampai akhir. Saya pergi ke kuil Hindu di tempat. Beberapa kali saya pergi ke kuil Hindu, jumpa Sami. Sami datang jawab saya. Ini benar yang telah kami buat di Kelantan dan telah ditiru oleh kerajaan UMNO sendiri. Pertama kali yang saya buat, belum daripada saya buat apa-apa, saya haramkan riba, haram interest. Saya minta kerajaan Kelantan tarik semua duit-duit kerajaan daripada bank-bank ribawi, bank-bank konvensional, tarik semua tak dalam bank Islam. Nasib baik bank Islam ketika itu telah ada. Kalau tak ada bank Islam, entah saya nak buat apa. Saya gunakan segala kemampuan yang ada pada kerajaan untuk semua masyarakat, perlahan, sedikit demi sedikit. Ini para hadirin semua, saya sekali lagi saya ulang bahawa saya tengok dengan mata saya sendiri hari ini, rasa saya bahawa berada dalam dunia baru. Dunia sesuai dengan pengajian saya, dengan akidah saya, dengan agama saya. Diyanatuna siyasatuna wa siyasatuna diyanatuna. Kita beragama Islam, arti kita berpolitik. Dan kita berpolitik, arti kita menunaikan tanggungjawab agama kita. Ini asas yang saya bawa yang tuan-tuan sekalian. Saya tak banyak cakap. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz yang pada hari ini sudah pun masuk tahun yang ke-20 menjadi Menteri Besar Negeri Kelantan.